masjid dekat negeri Lain-lain tu semua lah. sama. Dari segi penyampaian dia pun beza-beza lah, something like that. Jelah. Betul. Tapi topik dia sama. Betul. Tapi aku tak pernah pergi. Memanglah aku tak nak pergi. Kau perempuan, kau tak payah pergi. Kau duduk rumah je. Orang perempuan ni kerja dia mudah je. Tapi boleh je nak pergi. Untuk nak pergi, untuk nak tahu, tengok suasana tu okey je dekat luar. Aku pernah solat Jumaat. Kau solat dekat time ni kan? Bila kau pergi sana kan? Dekat Mekah. Dekat Mekah. Tapi kau buat Jumaat ke kau buat Zohor? Jumaat lah. Okey je kat sana. Boleh je. Takkan Zohor 2 rakaat kan Ya. imam dia. Ya, tak ada masalah pun. Ya. Tapi kan dekat ke sana khutbah dia sekejap je. Memanglah. Kalau dia nak cakap khutbah macam kat Malaysia ni, mau macam mana orangnya? Kan ramai je orang kat situ. Tapi kan tanda baca tu tak faham. Baca apa? Yelah, dia cakap bahasa Arab kan? Kau pergi tu type imam siapa? Aku nak tanya kau pergi tu type imam siapa? Yang banyak. Tak tahu lah, tak tahu. Kalau kau tanya aku hari tu pergi, rezeki aku dapat Imam Sudais. Alamak. Guys, sedap bacaan Sedap. Ya, itulah cakap walaupun kita ada niat tapi Allah terus kasih kita dia. Ya, kat sana memang ada ni sembahyang jenazah setiap kali nak solat. Memang. Nanti kita pergi sama-sama nak ke? Amin. Boleh, amin. Aku buat azam Kau tu. marah aku dulu. Rindu kan? Rindu yang Aku tak masih- terjawab. Betul. Kalau kau tanya aku ni. Betul. Aku sampai ke hari ni aku simpan ni baju yang mana malam tu aku pergi buat jubah. Lepas tu besok tu aku tanya ustaz berkenaan tentang orang meninggal dekat Pukuran Bakek, macam mana benda semua tu kan. Lepas tu besok tu aku dapat uruskan, tak ada dapat uruskan jenazah tu. Mana kata aku dapat solatkan dia. solat tu memang confirm. Kita dapat solat, lepas tu kita bawa dia pergi ke lubang liang lahat dia, pegang jenazah tu, bagi ke orang dalam liang lahat. Lepas tu kita pegang tanah, kita pergi campak tanah, tutup dia. Oh, kau buat kat situ, kat sana tu? Memang aku dapat real, sumpah. Allah, real. Baju tu aku pakai baju putih tau. So nampaklah ada kesan-kesan tanah-tanah dia. Dia punya tu kan. Time tu kau Aku ada terus simpan. ini ke? Ada niat apa-apa ke? Ada doa apa-apa ke? Tak ada doa apa-apa sebab malam tu aku jadi perasan ingin tahu macam mana. Aku cakap ustaz, macam mana ni ustaz siang-siang ni? Ustaz tu cakap, okey Makdi, kalau kamu pergi semayang Makdi, kamu dah dapat 1 kirat kebaikan. Maksudnya 1 kirat lah. Kalau kamu dapat hantar dia pergi ke sampai liang lahat untuk tanam dia dah semayang, kamu dapat 2 kebaikan, 2 kirat. 1 kirat ni bersamaan dengan Bukit Uhud. Jadi bila aku fikir balik, oh macam ni. Lepas tu nak kata dijadikan cerita benda tu. Habis dia semayang subuh, settle semua, aku tengah pergi lepak tu, tiba jenazah datang ke arah aku. Orang tengah bawa. Lepas tu tiba aku dapat pegang. Kat Madinah? Kat Madinah tu. Ya. Oh, aku nampak dekat ni Mekah. Ya, kadang-kadang benda tu kita tak sengaja pun nak ni, tapi kita diberi kesempatan Tuhan bagi kita untuk kita lakukan. Penutup doa penutup. Betul doa. Doa penutup. Nak suruh buat apa? Baca doa penutup. Baca doa penutup Ya. Oh ni macam nak test aku je. Tak ada betul lah. Nak kahwin Madi, come on lah. Ya. Sikit. Memanglah confident. Nanti orang cakap aku ni nak jadi imam lah, itulah ni lah. Tidak lah Makdi, ini tak ada orang judge pun. Kita yang boleh. Okey, angkat tangan. Okey. Allah yang satu Ya, baik. judge kita ni. Aku sentiasa. Okey. Ya. Baca doa penutup dan tasbih kafarah. Kau ni. Ya. Kau tengah Untuk saudara ni. Ya. Tak apa Makdi, kita belajar Makdi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafina ma huwa yukafi wa mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum man amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afurun karimun tuhibbul wa afwa fa'fu anna wa afu walidina wal jami'il muslimina wa muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa lagi ya? Nak tambah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Oh. Amin Mak Din. Loading. Lulus ni Mak Din, lulus ni. Boleh ni. Boleh. Ah.